Assalamualaikum guys. Okey guys. Jadilah pemimpin yang berjiwa rakyat. Jangan jadikan pemimpin, jangan jadi kuasa tu untuk menindas rakyat. Ini ada satu kisah di mana Bahlu dengan Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid pada satu hari itu dia minta nasihat dengan Bahlu. Dia tanya Bahlu, Bahlu, kamu ada nak nasihat aku ke? Aku nak nasihat daripadamu. Bahlu kata, wahai Harun, kalaulah kamu duduk di suatu gurun yang geser, yang panas tika tu, air tak ada. Lepas tu kamu ni duduk ujung-ujung dengan kematian. Maksudnya dah harga sangat-sangat, nak kepada mati dah, letih, tak ada air langsung dah. Gapo yang kamu akan buat? Harun al-Rashid kata, aku akan bagi dina-dina aku ni. Lepas tu Bahlu kata, kalau ada orang duk jual air, orang duk jual air, orang tu, kalau ada seorang laki-laki tu ada air di pada pasir, di gurun tu, tapi dia tak saya jual itu, gapo kamu akan buat? Harun al-Rashid kata, aku akan bagi separuh kerajaan aku ni. Jadi Bahlu kata lagi, tanya lagi, kalaulah tika mu duk minum air tu, lekat. Maksudnya apa? Terlekat air tu. Maksudnya jadi snot tekak tu. Lagu mana? Gapo yang mu akan buat? Harun al-Rashid kata, aku akan akan bagi separuh lagi kerajaan aku ni. Jadi Bahlu kata, itulah untuk perumpamaan. Nak katanya kerajaan yang kamu pimpin ni tak ada nilai sebenarnya. Tak ada nilai kalau bila dah nak jumpa dengan kematian. Tak ada nilai sikit habuk pun. Jadi kamu janganlah membuat rakyat ni dalam keadaan miskin. Janganlah kamu menzalimi rakyat. Gunalah kuasamu tu ke jalan yang sebenar. Janganlah guna kuasamu tu untuk mengauk keuntungan dunia yang tak seberapa, tak ada nilai sikit habuk pun. Tu. Jadi pada kisah tu kita dapat mengambil apa? Mengambil manfaat, ambil iktibar. Jadi untuk dia apa ni? Ubahlah cara kita tu ke arah apa? Ke arah yang agama kena. Itu saja. Assalamualaikum. Papa Roger.